No hak aja. Tak teruk kat O tu. Bos. Toran. Jadi no. Iya, bos. Kaji, ngom dah baca belak ke punya orang. Ray, mudah Ray. Kan tadi dari malam pun nak berjumpa. Sekejap, bos. Tapi dah minta ilai pai baju dek, bos. Dia save. Bang, buah bawa. Oh ya, Tuan. Nanggung Andre, Pak. Ini si Randy. Ada umur kah? Belum baru 18 tahun, Pak. Ini 16. Oh, berarti kau berhak memilih kali ya. Iya, Pak. Aku baju boleh. Terima kasih Pak. Awak Pak Darun tak boleh bawa orang. Ya, kenapa baju juga boleh. Oh ya. Ketua pilih dulu. Buat pemilu dan yang apa yang buat akan yang. Hei. Andung urung watena perle pura-pura kedakan. Belum masalah dengan politik. Anak aja aku jak dengarnya. Nyara ni. Ika balik untulungnya. Angka apa boleh? Hei, kau dengar ilai lo mari. Kata mana lemari? Buah ambil pen mah. Punya no hak urus nak kajak lo. Diam je. Lepuk. Maaf bos. Gino kamu jak. Hai. Kena dah. Apa mak? Jangan ketua pilih nombor 2 menyogok je ke pemimpin tanya lon kah jiji lupa akan hanun temu tak apa dia Allah bang, hai. wah nak rencana le orang noleh kak Tamu ngak menyunan buah. Anda payah kerja, payah tamu. Jumpa ke aja dah jik pemimpin. Nyan ka betul lagi orang megah. Betul ke orang mengajar ke pemimpin? Yalah. Nyodoh, misalnya dokumen lo kecil. Belanja lo kecil. Hancur kampung. Hei. Kenapa orang pun kadang-kadang 15 Februari ya? Kenapa kau buat?
Dre, kau mbak orang na pemilu. Kau ngajak bersuara. Suara Tanyo hanya berguna bagi Tanyo. Barang kaso yang menang, Tanyo menang cik. Bisa je Tanyo hana minta, kakak hana. Yang betul cik lagi kau pegang. Man cik fikir. Seandainya seorang pemimpin lagi bos tanya kibar. Maksudkah? Dre, tanya hanya pilih bos tanya so. Tapi punya pemimpin je. Tanya je memilih pemimpin yang adil bagi tanya dan gek bagi tanya. Tapi awaknya yang menyalonkan diri hana beda sama Mandu. Karena ada kepentingan masing-masing. Dre, seandainya urung berpikiran lagi kah? Pasti yang jika kepemimpinan urung yang salah. Contoh je lagi bos tanya, ya hana manusiawian. Belum menyoku ingat ke bosnya, memang ule ku fikir. Iya sama. Yang pas coba ketem dia pun yang jim. Dah. Mana datang? Kau balik dekat tu. Baik dia lewat kat sana. Dah lama. Atau partai lainnya, semuanya sama, sama-sama janjinya. Pilih boleh, tidak memilih juga boleh. Jangan memaksa, itu hak gue. Beneran. Lu tak pandai lah. Bukan aku betul dah. Kapan? Yang aku sebetulnya tak pernah buka masih bos. Beneran. Bos gue terjebak. Ada awal tengah namanya. Betul. Kita lagi menemu Andre. Buku kodanya belum ngasih. Kodanya kau main patah. Ya betul Randy. Semenjak kalung kamu meninggal, gopnya kau berubah tingkah dulu. Satu lagi. Apa-apa. Oh ya Randy. Lalu aku pikir-pikir betul sikit lah je kau pegangan. Tentang masalah pilih kepala daerah. Oh, ya. Orang sih kau jadi orang tua. Rencana jadi. Memang kepuku, kenapa? Itu sih hanya kau pegang. Bukan lagi kita apa? Nggak mungkin.
Jujur jual kau. Andre, lagi. Wah, bos. Bila baik ni dong kata awak doang. Ya, bos. Oh ya. Mana rezeki bacun. Orang apa je. Andre, ingat. Pilih pemimpin yang kuat dan sesuai dengan jalan itu. Baik lagi lo juga. Dunia boy ni, bos. Ingat Andre, pilihlah pemimpin sesuai dengan hadiran Andre apa? Get, bos. Bos, Get, bang.